Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, jom kita sama-sama lihat dengan lebih dekat sesuatu yang saya pasti dekat di hati kita semua, iaitu macam mana nak faham dugaan hidup dan dari mana nak kutip kekuatan untuk bangkit semula dengan panduan terus dari surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Anda pernah tak rasa macam penat sangat? Rasa terbeban, dihimpit macam-macam cabaran, sampai kita pun tertanya-tanya, kenapa hidup aku ni susah sangat? Kalau pernah, anda tak keseorangan. Percayalah, ramai yang rasa macam tu. Dan hari ini, insya-Allah, kita akan cuba cari jawapan yang boleh tenangkan jiwa terus dari kalam Tuhan. Okey, jom kita mulakan dengan satu fakta asas. Al-Quran beritahu kita dengan sangat jelas yang ujian dalam hidup ni, dia bukan satu kemungkinan. Bukan mungkin kena, tapi ia adalah satu kepastian. Ia memang sebahagian daripada pakej perjalanan kita sebagai seorang hamba. Cuba kita perhatikan betul-betul perkataan yang Allah guna. Dalam bahasa Arab, ayat ni ada penegasan yang berlapis-lapis. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Maksudnya bukan sekadar kami akan uji kamu, tapi lebih kepada kami tanpa sebarang syak lagi, pasti akan menguji kamu. Jadi ini bukan satu amaran, tapi satu jaminan. Satu realiti yang tak dapat kita elak. Dan ujian ni, dia tak pilih bulu. Dia datang pada semua orang, tak kira siapa pun kita. Tak terkecuali. Sama ada anda seorang pelajar yang tengah pening dengan assignment, seorang bos yang pikul tanggungjawab besar, pekerja yang kejar deadline, atau mak ayah yang tak pernah habis cabarannya. Setiap orang dapat ujian yang custom-made, khas untuk kita. Jadi kalau dah pasti kena uji, ujian apa agaknya yang akan datang? Kat sini bestnya Al-Quran. Dia tak biarkan kita tertanya-tanya. Sebaliknya, Allah bagi kita blueprint, gambaran jelas tentang jenis-jenis ujian yang kita boleh jangkakan. Nah, inilah 5 kategori utamanya. Pertama, rasa takut. Mungkin takut pasal kewangan, takut pasal masa depan. Kedua, kelaparan. Bukan je lapar perut, tapi mungkin juga lapar jiwa, dahaga ilmu. Ketiga, kekurangan harta. Duit simpanan menyusut, bisnes tak menjadi. Keempat, kehilangan jiwa. Yang ni memang perit bila kita kehilangan orang yang kita sayang. Dan akhir sekali, kekurangan buah-buahan. Ini simbolik. Maksudnya hasil penat lelah kita, projek yang kita usahakan, tiba-tiba tak menjadi. Okey, sekarang saya nak semua tarik nafas kejap. Sebab ada satu perkataan kecil dalam ayat ni yang kalau kita betul-betul hadam, ia boleh ubah cara kita pandang semua benda ni. Walaupun semua ujian tadi nampak macam besar dan berat, Allah sifatkan ia sebagai dengan sedikit. Hebat kan? Ujian yang kita rasa macam nak ranap dunia, yang buat kita tak boleh tidur malam, di sisi Allah, ia cuma sedikit. Kenapa? Sebab ini tanda cintanya. Allah Maha tahu kemampuan kita. Dia tahu kita ada kekuatan untuk hadapinya. Ujian tu datang bukan untuk hancurkan kita, tapi untuk bina kita jadi lebih kuat. Baik, soalan seterusnya. Kalau dah tahu akan diuji, macam mana kita patut respon? Apa nak buat? Jawapannya ada pada satu kualiti yang sangat hebat. Satu superpower rohani yang aktif dan penuh kekuatan, iaitu sabar. Sabar ni bukan bermakna kita jadi robot. Bukan tak rasa sedih, tak rasa sakit. Jauh sekali. Para ulama' gambarkan sabar ni dengan cantik sekali. Katanya, sabar tu bila sakitnya terasa di dalam hati, tapi luaran kita tetap tenang dan kemas. Ia satu perjuangan dalaman yang senyap, tapi sangat indah, di mana kita redah kesakitan tu tanpa lepaskan pegangan pada Tuhan. Dan untuk orang yang memilih jalan sabar ni, Allah tak biarkan mereka seorang diri. Dia anugerahkan satu alat, satu survival tools, satu kalimat yang jadi macam sauh kapal yang menstabilkan jiwa kita bila dilambung ombak musibah. Inilah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ayat yang power ni sepatutnya jadi respon spontan, respon automatik orang yang sabar. Ia satu pengakuan yang jujur. Kita dan semua yang kita ada datang dari Dia dan memang akan balik pada Dia. Para ilmuwan panggil ayat ini kalimat tasliyah atau kalimat penghiburan. Fungsinya, dia macam ubat penenang segera untuk hati, untuk ingatkan kita balik tentang hakikat pemilikan. Apa saja yang kita rasa hilang tu, sebenarnya dari awal lagi pun bukan kita yang punya. Kita cuma peminjam sementara. Jadi, poin paling penting kat sini, ayat ni bukan untuk waktu kematian sahaja. Kegunaannya jauh lebih luas. Hilang kerja? Sebutlah. Duit tak cukup? Sebutlah. Dapat berita buruk? Rosak barang? Lagi-lagilah bila kehilangan orang tersayang. Setiap detik kehilangan tu adalah waktu yang paling tepat untuk kita lafazkan ayat ni, untuk tarik balik fokus kita kepada pemilik sebenar. Okey, kita dah lalui ujian. Kita dah cuba untuk sabar dan sebut kalimat tasliyah.
Adakah ceritanya habis kat situ? Oh, sudah tentu tidak. Inilah bahagian kemuncaknya. Bahagian terakhir ayat-ayat ini ialah tentang janji Allah. Satu khabar gembira yang penuh harapan. Untuk mereka yang sabar, Allah janjikan 3 anugerah hebat. Pakej 3 dalam 1. Pertama, mereka dapat keampunan dari Tuhan mereka. Kedua, mereka akan diselubungi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan ketiga, sebagai pelengkap, mereka inilah orang-orang yang dapat petunjuk. Cuba kita fikir sejenak. Ini bukan ganjaran biasa-biasa. Ini macam satu pakej pemulihan rohani yang lengkap. Dosa kita di-reset, kita dipayungi dengan kasih sayang Tuhan, dan kita diberi GPS yang jelas untuk teruskan perjalanan hidup. Ia adalah sistem sokongan paling sempurna selepas kita diuji dengan hebat. Jadi, ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita renung bersama. Macam mana satu ujian atau musibah boleh bertukar jadi satu anugerah? Jawapannya, ia jadi anugerah bila kita respon dengan cara yang betul. Melalui pintu kesabaran, ujian itu bukan lagi hukuman. Ia bertukar jadi peluang keemasan untuk kita dibersihkan, disayangi dan yang paling penting, dipimpin untuk kembali lebih dekat kepadanya.